Assalamualaikum. Ini lagi. Tak saya hati kemas. Ingat nak bawa keluarga pergi Kemayan. Kenangan saya ni. Dulu berniaga kat sini. Saya nak pergi Kemayan. Beli tiket kat kios ni. Nanti ada orang bantu cara beli tiket kat kios ni lah. Masuk MyCard. Perjalanan 1 jam lebih dengan kos RM6 pergi balik. Bolehlah syok-syok bawa anak masa naik kereta api. Okay, hai. RM3 seorang pergi balik. Sebab dia menggunakan je diesel lah. Ni saya pergi Kuala Lipis. Kuala Lipis ha. Kuala Lipis. Okey. Hai. Nanti saya sampai Kuala Lipis minum makan cendol. Pergi makan cendol. Cendol Kemayan. Saya dua. Satu nak cari barang pancing kat sini. Kedai pancing Kemayan ni. Yang daripada dulu saya beli kat sini lah. Perjalanan 1 jam daripada rumah. Train, layan cendol. Lepas tu kan saya makan ikan patin Kemayan. Kat railway station tu. Okay. Pukul kuih. Lepas tu kan pukul 3 kan naik train balik lah. Okay. Lepas ni kita layan patin tempoyak Kemayan. Cendol, pisang, roti, laksa. Ada bentuk kan? Hai. Kacak dah. Gunting rambut kat Kemayan lagi. Kedai klasik. Naik train. Gunting rambut. Okay. Masih makan patin tempoyak pula. Okay. Trip 3 jam je. Makan Kemayan. Ikan kecil. Zainal patin tempoyak. Okay. Try sini. Dia makan, gunting rambut, isi mat, indik anak, settle lah. Modal orang